pakaian-pakaian dalam yang kadang-kadang terlupa nak ambil. Dilihat oleh ipar ketika mana masuk dalam tanda. Dia tak tengok aurat ni. Ni bukan isu tengok aurat. Dia tengok orang lelaki, dia boleh imagine something dah daripada benda tu. Liarnya dia punya pemikiran. Ini saya nak sebut sikit dengan isu semasa ni. Ada satu hantaran dia buat di laman sosial. FB pun ada, di tempat-tempat lain pun ada. Hantaran tu ringkas. Dia kata budaya orang sekarang, bila mana raya, balik kampung, tak tidur dah dekat rumah mak dan ayah, tapi cari homestay, cari hotel, pagi raya baru pergi rumah mak dan ayah. Dia cuba nak gambarkan budaya tu negatif. Okey. Dalam isu ni ada beberapa side yang kita kena tengok. Pertama, kenapa orang sudah mula tak pilih untuk tidur di rumah mak dan ayah dia secara beramai-ramai macam digambarkan pada 10-15 tahun yang lepas. Penuh dekat ruang tamu kalau rumah-rumah lama tu. Kerana apa? Pertama yang saya tengoklah, kesedaran menjaga aurat sudah ada dalam kalangan masyarakat. Saya tak kata orang kata apa, orang yang pilih benda ni ialah orang yang sombong, tapi dia cuba sedaya upaya. Suami bertanggungjawab menjaga aurat anak dan isterinya perempuan daripada dilihat oleh orang yang bukan mahram, termasuklah ketika mana hari raya ni ialah ipar duai. Sebab dalam keadaan rumah kampung yang tak cukup bilik, tak cukup ruang, agak mustahil di pagi raya tu orang nak bersiap keluar masuk tandas dalam keadaan dia akan pakai menutup aurat yang sepenuhnya. Mustahil. Kita kena ingat hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, bila mana satu orang datang jumpa Nabi daripada Ansar. Sebelum pada tu Nabi kata, iyyaka wad-dukhulu 'alan nisa. Hati-hati kamu bila mana masuk dalam perkumpulan orang perempuan yang ramai. Lelaki itu pun tanya, wa kaifal hamwa ya Rasulullah? Macam mana dengan ipar wahai Rasulullah? Nabi jawab ringkas, al-hamwul maut. Ipar itu kematian. Ipar itu kematian. Maksud apa hadis ni? Hadis riwayat Bukhari. Di hari raya yang mulia tu, ianya ialah lambang pada kemenangan. Kita jaga macam-macam, baca Quran sekian, apa buat ibadat. Di hari raya yang indah itulah kita hancurkan semua amal ibadah, termasuklah mengambil ringan pada isu aurat. Itu bentuk kegagalan awal. Tak sampai 24 jam dah gagal lah. Tak sampai 24 jam dah gagal. Tuan-tuan, saya tengok, saya tahu sebab saya membesar kawasan kampung. Dulu kita tengok adik-beradik kita yang dah kahwin ni tak jaga sangat bab-bab ni. Anak-anak perempuan dia keluar pada bilik air daripada tandas, ada pakai tudung macam dia nak keluar pergi keluar, dia akan lapik dengan tuala je, nampak rambut dia atas. Dia tak akan pakai jubah, apatah lagi nak pakai telekung semayang keluar daripada tandas. Orang tak pakai telekung, orang akan pakai baju t-shirt nampak lengan. Dia tu ialah mahram kepada adik-beradik lelaki dia. Isteri kepada abang kita, isteri kepada adik kita, kita tak boleh tengok isteri dia, tak boleh tengok. Tapi bila mana hari raya, benda ni legal dan orang tak sensitif benda ni. Jadi ada orang yang sedar, dia pilih nak duduk homestay, dia nak duduk hotel, lambat sikit dia sampai sebab dia nak jaga benda ni. Itu bab daripada dia faham agama. Kita jangan yang Allah berkira lah, aku tak berkenan lah isteri hang. Ada orang yang sebut macam tu. Dia bukan isu berkenan tak berkenan, isu pada hukum hakamnya. Isu kepada hukum hakamnya. Hari ni tak berkenan, lepas tengok lengan kawan tu, oh rupa-rupanya bulu dia lebat pada bulu aku, berkenan je. Jadi berkenan balik dia. Jadi kena hati-hati bab tu. Kena hati-hati sebab syaitan, kita dah sebut, hati berbolak-balik. Hati bolak. Macam mana syaitan nak rosak kita? Hanya tengok satu dua benda je. Apatah lagi bab lain. Contoh, masuk dalam bilik air yang ramai. Ni saya bagi situasi. Pakaian-pakaian dalam yang kadang-kadang terlupa nak ambil, dilihat oleh ipar ketika mana masuk dalam tanda. Dia tak tengok aurat ni. Ni bukan isu tengok aurat. Dia tengok orang lelaki, dia boleh imagine something dah daripada benda tu. Liarnya dia punya pemikiran tu. Ini bab-bab yang kita kena jaga. Sebab tu orang yang dah mula ada kesedaran ni bagus. Melainkan mak ayah tu dia kena renovate rumah dia seluas-luas mungkin. Anak ada 10 bilik, 10 bilik, semua ada toilet kat dalam. Mampu ke, cukup ke duit nak buat macam tu? Itu isunya. Kalau memang kaya betul, memang ada partition yang luas,
okey, tak ada problem, tak ada isu dah dia nak pergi duduk homestay mana-mana. Tapi kalau orang yang sedar, rumah kampung yang sempit, partition yang tak luas. Sebab kalau tengok kan, rumah kampung yang lama-lama ni, bilik dia tu, dinding bilik ni orang boleh jenguk atas tengok siapa tidur. Cumanya kalau tengok suasana rumah sewa dulu, orang boleh jolok something, orang boleh tengok. Dan ada kepala-kepala nakal yang masam ni, dia boleh buat macam-macam. Tambah rumah lama ni dinding tak berapa rapat sangat, ada lubang, buka lampu nampak cahaya apa semua. Ini semua benda yang perlu diambil kira. Kalau semua lelaki tak kahwin, bujang, okey, masih lagi. Tu pun sekarang bahaya, lelaki dengan lelaki pun dahsyat juga. Cuma nak katanya itu benda yang kena ambil kira. Bagi saya benda tu bukanlah benda yang salah secara total. Ini semua nak menjaga hati. Sebab kita kena tahu, sebagai yang terakhir, kita kena hati-hati dengan hati kita. Hati kita sekarang kita boleh jamin tak liar kot. Tapi kerana satu dua pandangan boleh meliarkan hati.